Okey. Nama tu satu lah cantik tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah sikuma iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hai kamu orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah. Yang hormati staf kepimpinan surau, saya muliakan sahibul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tamu selamanya syukur pada Allah. Hari ini dapatlah kita bersama pada hari Rabu. Maknanya seminggu lagi, tak lama kita nak masuk pada bulan Zulhijjah, insya-Allah. Bulan Zulhijjah di mana kesempurnaan bagi rukun Islam, dan mudah-mudahan kita mengambil ibrah banyak yang berlaku di dalam bulan Zulhijjah. Antaranya peristiwa penyembelihan Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya. Antaranya kisah Siti Hajar dan Nabi Allah Ibrahim. Dan juga bagaimana peristiwa dan tata cara ibadah yang kita laksanakan, iaitu ketika mana melaksanakan ibadah wukuf, ibadah haji. Dan mudah-mudahan di kesempatan yang keberkatan dalam majlis ilmu ini, tuan-tuan, kita mendoakan supaya mereka-mereka yang menjadi duyufur rahman, Allah Ta'ala berikan kesihatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan segala kekuatan dan dipermudahkan baginya segala urusan dalam menjalani ibadah haji. Yalah, kalau sebut tentang ibadah haji ini meliputi menyeluruh, bukan hanya sekadar kewangan, tetapi daripada segi ketahanan mental dan juga fizikal. Wukuf di Arafah, bermalam di Mina Muzdalifah, dan perjalanan-perjalanan ibadah Jumratul. Dan banyak lagi lah perkara-perkara yang perlu ditekankan untuk sama-sama kita fahami, agar ibadah itu menjadi ibadah yang terbaik dan tidak adalah gantian kepada haji yang mabrur adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakanlah mereka selamat pergi dan selamat pulang. Mudah-mudahan mereka dikurniakan syurga daripada haji yang mabrur, insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Baik. Ibn rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan tentang sesuatu perkara yang berkaitan ziarah ke alam barzakh, iaitu membicarakan bagi kita tentang kematian. Disebut bab mati ni perkara yang Nabi kata anak Adam tak suka dan tak gemar menceritakannya adalah kematian. Antaranya kematian, kemiskinan, di antara apa perkara yang anak Adam tidak sukai. Sebab itulah tuan-tuan, pada hari ini tajuk kita iaitu berkaitan dengan mengingati mati dan mempersiapkan diri menghadapi mati. Baik. Bila disebutkan mengingati mati dan mempersiapkan diri menghadapi kematian,
Tuan-tuan, ingat mati adalah orang yang cerdik. Seperti mana beberapa hadis Nabi SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah pernah bersabda, perbanyakkan mengingati mati, iaitu mengingati pemutus kenikmatan, iaitu kematian. Dan juga hadis yang sama diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perbanyakkanlah mengingati pemutus kenikmatan, iaitu kematian. Kerana seseorang yang mengingatnya dalam kesempitan, nescaya diluaskan baginya kehidupan. Yang mengingatnya dalam kelaparan, nescaya disempitkan baginya kehidupan. Banyak kelebihan orang yang ingat mati. Sebab tu Nabi sebut orang paling cerdik ingat mati. Ingat mati bukan kita nak mati, tetapi ingat mati bahawasanya dunia ni bukanlah selama-lamanya. Dunia ni sementara. Dan mati ini pula telah ditetapkan tarikhnya, tempatnya bagaimana oleh Allah. Maka mati ni pasti. Tetapi kehidupan di dunia ini yang kita rancang belum pasti. Tapi yang paling pasti adalah mati akan menemui kita. Yang menjadi persoalan, adakah hari ini kita ingat mati? Yang menjadi persoalan, adakah kita ingat mati hanya sekadar ingat, pada masa yang sama tidak mempersiapkan diri? Ada orang takut neraka. Ada orang takut masuk neraka. Ada orang takut masuk kubur. Tapi adakah dia takut itu hanya sekadar takut tetapi tidak mempersiapkan bekalannya? Tuan-tuan, ni paling kita takutkan dalam kehidupan kita. Kita nampak benda tu ternyata adalah satu dosa, tapi masih kita melakukan. Adakah orang yang mengingati mati itu ciri-cirinya melakukan dosa berterusan? Bahkan orang yang ingat mati ni tuan-tuan, pasti amalan diutamakan. Ni paling kita perlu mendidik. Bukan sekadar ingat. Kalau ingat saya pun boleh ingat, tuan-tuan. Tapi nak siapkan diri tu. Sebab mati ni bukan ditanya tentang hartamu, pangkatmu, jawatanmu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tentang kehidupan. Sebab tu dalam beberapa hadis Nabi SAW ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang mukmin yang paling cerdik? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang paling banyak mengingati kematian dan yang paling baik persiapannya menghadapi masa setelahnya. Merekalah orang-orang yang paling cerdik. Tuan-tuan, kita beramal, kita baca Quran, kita berzikir, bukan sebab untuk dunia, tetapi untuk kehidupan setelah mati. Mati siapa teman kita? Kawan kita? Tak. Mati siapa teman? Isteri kita? Tak. Mati siapa teman? Anak-anak kita? Tak. Mati ni keseorangan. Yang menemani kita adalah amalan kita. Bukan bermakna mengabaikan kawan. Bukan bermakna mengabaikan isteri, mengabaikan anak-anak, tetapi ingat sesuatu perkara. Di saat kau berada dalam kubur, yang membantumu adalah amal ibadahmu. Kita ingat. Sayang-sayang juga isteri kita. Tapi ingat, sayang tu bukan makna boleh bawa masuk ke kubur. Ingat, besok kita mati, dia kahwin lagi. So, kita duduk dalam kubur, keseorangan diri. Ya tuan-tuan, sama dengan kita. Kita besok isteri mati, kita kahwin lagi. Tuan-tuan, apa cakap macam tu Ustaz? Memang hakikat hidup tuan-tuan. Tam sekarang bolehlah cakap, kalau sayang mati abang tak kahwin kot. Sembang boleh. Belum abang mati pun, belum saya mati abang dah kata nak kahwin. Tuan-tuan. Tuan-tuan, belum abang mati pun saya dah nak kahwin. Maka sesualah katakan, tuan-tuan, itulah keadaan-keadaan. Maka itu yang paling penting, cerdik kita. Kan, cari rezeki, carilah. Apa sekali perbuatan kita buat. Tapi apa pun penting bekalan kita setelah mati. Sebab itulah Nabi kata orang cerdik ingat mati dan mempersiapkan setelahnya. Kerana ada kehidupan
dia alam barzah. Kehidupan kita tak tahulah bagaimana. Kalau ikutkan kitab ni, dia tak masuk pada persemayaman para arwah. Di manakah keadaan arwah? Bagaimanakah persemayamannya para arwah? Ada, tapi kita baru masuk 2 kali, maka belum sampai bab tu. Cuma nak cerita tentang ingat mati. Baik. Sidat Ibn Aus mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan, pernah bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan beramal sebagai persiapan setelah mati. Sementara orang lemah adalah orang yang menundukkan dirinya pada hawa nafsu tetapi berharap kepada Allah. Tak boleh tunduk pada hawa nafsu tapi mengharapkan syurga. Gagal melawan hawa nafsu, gagal melawan diri daripada terjerumus dalam maksiat, berterusan maksiat tapi mengharapkan syurga daripada Allah Ta'ala. Tak boleh. Seorang pelacur mengatakan, aku harap syurga, tapi dia masih melaksanakan aktiviti pelacuran. Tak cukup. Tuan-tuan, sebab itulah kita jangan terkalah ataupun kita dikalahi oleh siapa, tuan-tuan hadirin yang dikasihi oleh Allah, iaitu hawa nafsu kita. Hawa nafsu ni, tuan-tuan, kalau tak dibendung, habislah tubuh kita. Habislah keadaan kita. Maka kita pun ikut turut hawa nafsu. Apa yang disuruh kita buat. Apa yang diteruti kita teruti. Yang salah kita buat, akhirnya masuklah kita ke dalam neraka Allah. Hak ni paling takut sekali, tuan-tuan. Sebab itulah sementara Nabi kata orang yang lemah, jangan ikut sangat kehendak hawa nafsu tu. Lawan. Sebab tu jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Ada orang kata, ustaz, jihad ni, jihad al-mautu fisabilillah asma amanina. Ya, betul, tuan-tuan, kita berjihad. Sungguh kita berjihad. Tapi ingat, jihad yang paling besar sekali itu, tuan-tuan, hawa nafsu itu. Menundukkan hawa nafsu kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Ni tak. Ni duk ikut telunjuk hawa nafsu. Kata tak salat, dia pun tak salat. As-salatu khairum minan naum. Dia terbalik, tuan-tuan. Tidur lebih baik daripada salat. Tak lawan dia. Dia dah bangun, dia boleh bangun, tuan-tuan. Tapi bontok dia tu, punggung dia tu melekat kat katil. Oh, nak pergi. Tak boleh pergi, tuan-tuan. Macam mana nak, tak boleh nak bangun, kata dia, tuan-tuan. Kan berat kita kan. Kadang tengok drama sampai lewat-lewat salat. Ada masa salat, tapi tak salat. Main handphone, tuan-tuan. Sampailah di hujung waktu salat, baru salat. Itu masalah, tuan-tuan. Tu jadi satu masalah. Kita kena faham itulah, tuan-tuan. Duk habis-habis hujung solat, padahal ada masa duk 20 saja, lewat-lewatkan masa. Ni nafsu kita masih tidak dapat kita kawan. Supaya kita beringatlah, tuan-tuan. Orang lemah ni, orang kuat, orang lemah ni duk ikut hawa nafsu, terunjuk hawa nafsu. Terlalu mengikut, akhirnya dikalahkan dengan hawa nafsu, maka terjerumus dalam kemaksiatan. Kita ni kalau boleh jangan buat dosa. Jangan dekati diri kita dengan perkara dosa. Itu takut. Baik, ingat kata Allah melalui Al-Quran, وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Hak baik, hak buruk, semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, semua kena. Tak ada apa yang tidak kena. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Baik. Dan Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perbanyakkanlah mengingati kematian. Nabi kata, banyak ingat mati. Kerana hal itu dapat membersihkan dosa dan menjadikan zuhud di dunia. Nampak? Bila kita ingat mati, automatik kita akan rajin ibadah, kita akan rajin istighfar, dan kita akan rajin bertaubat. Sebab kita tahu mati itu datang bila-bila. Kena pula hak jenis dah lama kat dunia ni. Hak jenis 50 lebih, 60 lebih, tuan-tuan. Sikit lagi kata orang. Tanah memanggil-manggil. Ruang kubur tu dah tersedia. Kata tuan. Kan? Nabi kata umur umatku 60 ke 70 tahun. Kita ni pula nak dekat pencing dah, tuan-tuan. Dah ada pula nak naikkan umur pencing 65. Kata. Dunia tu sudah tinggal lah, tuan-tuan. Cukuplah.
bagilah can. Bang, bagilah can nak pergi masjid kan. Sibuk kan. Bagi can nak pergi masjid, nak pergi dengar kuliah dah. Tu 60k dah. Kata tuan, ada duit dah sepah dah, anak pun dah besar dah. Kan duduk ngangor kan. Bini pun payah ngusik marah. Tak boleh. Kan masa-masa dengan Allah Taala lah. Masa nak balik dah tuan-tuan. Atau kata usia-usia dah kita kata senja ni satu benda lah. Kita nak buat habis hamai dah. Apa dapat kita buat? Kita buat. Jangan gagalkan diri kita. Tuan-tuan terahmati Allah. Sebab tu ingat selalu mati. Jadi ustaz hak muda macam kami ni tak payah ingat mati lagi lah kena ingat mati. Sekarang ni kalau pergi mana-mana tuan-tuan yang ramai mati adalah orang muda. Kan? Tengok 42. Tadi semalam jabatan majoriti dibuat kajian umur manusia ni, umur rakyat Malaysia ni majoriti. Kebanyakan yang hidup pun di antara sekitar 70 ke 73 tahun. Yang abang-abang ada masa 10 tahun lah. Daripada pencen. Kan? Pencen 60. 60, 70 tu sama. Patut katanya kenapa kat surau masjid ramai orang pencen. Dah nak pergi mana lagi? Tuan-tuan, nak ngeteh tak boleh kecil manis. Nak makan kambing gaut. Tuan-tuan. Kan? Nak pergi roti tempayan barakat tak boleh juga. Kan? Makan malam-malam doktor kata nanti naik kecil manis. Dah nak ulang-alik klinik. Pergi masjid lah. Tak ada mana tuan-tuan. Kan? Nak hiking, benda hiking. Tuan-tuan 60 lebih. Naik semeter kan turun tak rupa orang lah. Tuan-tuan nak pergi mana? Pergi masjid. Orang muda ni ada pilihan. Orang muda boleh bawa motor kan. Orang tua ni boleh ada pilihan. Tapi dia terbatas. Tak boleh dah hiking. Kan? Tak boleh nak selam lama-lama. Nak kayu biskar daripada sini sampai Ipoh. Menangkuk kaki. Kan? Apa boleh buat? Masjid lah tuan-tuan. Di masjid. Nak buat apa lagi kan? Tapi orang muda ni selalu lupa. Sebab tu tak ada dalam hadis pun. Tak ada dalam Quran pun. Mati tu mesti tua. Mati ni bila sampai ajal. Sampai ajal kata Allah, ajaluha. Tak cepat, tak lambat. Tapi tepat pada waktunya. Pada hari ni tuan-tuan, umur anak muda sekarang 35, 38 potong kaki dah. Tengok orang tua dulu. 35, 38, gah lagi. Dawai, urat dawai, tulang besi. Tuan-tuan, sampai lah ni tua pun sihat ni tuan-tuan. Solat pun tak duduk atas kursi. Lah ni tuan-tuan 40 solat atas kursi dah. Allah tuan-tuan. Kadang-kadang dalam nikmat tu, tak semuanya baik tu. Dulu orang kadang-kadang nak makan tak berapa ada. Sekarang ni macam-macam ada. Tapi dalam nikmat tu ada ujian tu. Walaupun ada banyak makanan yang kita boleh makan, tapi dia membawa mudarat kalau berlebihan. Sebab tu orang dulu makannya sikit. Kerjanya luar biasa. Tengok sampai ketua sihat-sihat belaka. Nak sebut benda tu lah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala. Ini peringatan lah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dan kata Nabi SAW, jika kalian mengingatkan mati itu ketika kaya, ia akan menghabiskan harta di jalan Allah. Tu. Kalau kita ingat mati, kita ni kaya ni tuan-tuan, ada duit. Tapi kalau kita ingat mati, kita sekerum. Macam ibadah korban lah tuan-tuan. Ibadah korban, kadang ada jenis penakut nak masuk. Sedangkan dia berduit. Tuan-tuan, sunat mu'akkadah. Sunat yang dituntut. Tapi apabila kita mampu. Contohkan tuan-tuan, satu bahagian berapa bang miti? Saya lupa. 900. 900 satu ekor. Kan, saya pun lupa. Beli kat kandang, aku pun lupa. 900 satu ekor. Kan? Kalau kita ada duit dalam 20,000 dalam bank. Contoh, 20,000 dalam bank. Bayangkan, kita keluarkan 900. Kita ada 19,100. Maknanya kita ditara yang mampu. Tapi ramai yang tak ambil. Tuan-tuan, tahun ni masjid surau slow. Sangat-sangat slow. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin faktor ekonomi. Atau apa-apa slow tuan-tuan. Bak korban ni tuan-tuan. Kalau kita kaya. Jangan tanya. Kenapa kena korban. Sebab kita kaya. Dan kita mampu. Dan sebab itulah. Nabi tegah pada orang yang mampu korban. Tapi dia tak mau berkorban. Jangan datang tempat orang melaksanakan korban. Kenapa? Sebab dia mampu tapi dia tak buat. Tuan-tuan. Waktu kita ni kadang kaya. Kalau kita ingat mati. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Infak sedikit harta kita di jalan
Allah Ta'ala. Tapi kita tak nak, tuan-tuan. Takut nak masuk, takut nak masuk. Tuan-tuan, masuk korban ni sebagai tanda syukur selama Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita selama setahun. Sebenarnya kalau ikutkan kalkulatornya lah, kalau kita mengira daripada segi logik akal, kalau besok tahun depan kan, start bulan hujung bulan 6, kita simpan 100. 100. Sampai bulan 5 tahun depan, kita memiliki 1,200. Saya rasa bukan satu alasan bagi kita kalau tak boleh buat korban. Kalau ikutkanlah dalam kira logik akalnya, betul tak? Setahun, 1 bulan tu cuma kita save hanya pada 100 untuk bahagian akhirat. Kita berlebih duit, 100. Tuan-tuan bayangkan daripada start bulan 6, insyaAllah 6 sampai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2. Tuan-tuan 3, 4, 5. Tuan-tuan boleh dapat 1,200 untuk masuk ibadah korban. Dan ibadah korban 900. 300 tu tuan-tuan boleh tuan-tuan simpan untuk sambung ibadah korban yang akan datang. Sebab tu kalau kita ni jenis ingat mati tuan-tuan, jangan sayang. Tuan-tuan, bukan sayang tak boleh. Tapi kalau ada berlebih, infakkanlah di jalan Allah. Sebab apa? Rezeki yang kita dapat ni Allah Ta'ala bagi. Maka balikkan kepada empunya dan empunya lah akan balas segala apa yang kita infakkan. Sebab tu ingat mati. Sebab tu ada orang kata, Ustaz saya ada duit tahun ni, tapi rasa nak buat tahun depan. Jangan fikir tahun depan. Nabi kata kalau pagi jangan tunggu petang. Kalau kita berada tu waktu petang, jangan tunggu waktu pagi. Benda baik ni jangan tangguh tuan-tuan. Sebab tahun depan belum pasti ada. Tuan-tuan, tak semua orang kaya nak buat korban. Tu tuan-tuan, saya tak bohong. Saya tak nafikan. Tak semua orang kaya nak buat korban. Kadang-kadang dia fikir buat apa korban? Baik beli daging dekat pasar. Dia bukan bicara pasal daging. Korban ni tuan-tuan bukan bicara pasal tulang. Pasal daging, pasal paru, pasal limpah, pasal hati, pasal tulang. Bukan. Dia adalah kan Nabi sebut apa? Yang sampai kepada Allah itu adalah takwa. Bukannya sampai itu daging, bukan sampai itu darah. Nak meraih takwa, mengorbankan satu benda yang paling kita sayang adalah duit. Tuan-tuan ingat orang kaya semua nak beli lembu besar-besar ke? Tak ada, tuan-tuan. Baru ni tuan-tuan datang kat kandang saya. Tuan-tuan miti pun datang Isnin hari tu. Datang-datang tuan-tuan pakai BMW. Baju ta'in tuan-tuan, ta'in. Siap pakai spek hitam. Tuan-tuan, Ustaz ni lembu ni berapa? Saya kata 8,000 je. Datuk boleh 8,000. Besar sikit lah 8,000 tu. Oh ya 8,000 Ustaz. Boleh kurang. Berapa Datuk nak? 6,000. Mangkuk kau kurang 2,000. Tuan-tuan, kurang 200 boleh lah kita bagi tu. 300 kurang 2,000. Lah ni ke saya kata haji? Ini bukan ni haji projek bilion Petronas lagi ji. Takkan lah takat 2,000 mampu kita. Saya mampu nak bagi kurang sampai 2,000. Tuan-tuan, lepas tu dia kata, okay lah Ustaz kita beli. Beli-beli tuan-tuan. Habis-habis. Seminggu 2 tak masuk duit. Dia kata tak jadi beli. Baik. Tuan-tuan, ni lah ni orang kaya tuan-tuan. Dia boleh main kita dengan duit lah. Lepas tu dia telefon balik, Ustaz ada lembu tak? Tak ada, lembu dah kahwin ikut mak mertua dia. Apa kisah kita ni tuan-tuan? Bisnes bilion tuan-tuan. Kereta insurans saja boleh beli sekok lembu. Tapi bab lembu, kira semua tuan-tuan. Itu bukan berkorban, itu namanya berkira. Fasalli li rabbika wanhar. Salat dan sembelihlah kerana Allah Ta'ala. Sembelihlah tuan-tuan. Keluarkan duit sikit. Tuan-tuan tengok dalam bank, ada 10,000. Masuk sebahagian 900. Ada 9,000. 900 itu Allah gantilah tuan-tuan. Jangan risau. Yakin saya kata tuan-tuan. Allah ganti. Niat saja lillahi ta'ala. Lepas tu saya kata jangan bincang, daging berapa, aku dapat tulang ke tidak. Itu bukan soalnya. Soalnya bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah korbankan sesuatu kepada perkara yang Allah suka. Itulah Allah suka berkorban. Sama-sama kita berkorban tuan-tuan. Kalau tak mampu daripada segi duit, time ibadah korban datanglah tolong. Jangan membongak ke rumah tu. Kan tengok TV, lepas tu tengah hari muka tak malu datang makan, datang ambil daging. Ni memang jenis muka membongak. Kalau aku jumpa orang situ, aku tambat dia, aku sembelih. Ya, datang lah. Kan bawa pisau. Lagi satu, tuan-tuan, minta maaf nak. Kalau pisau ni, janganlah minta surau masjid sediakan.
Bolehlah satu kat TikTok tu bersepah RM20 untuk lapar. Lek-lek datang tuan-tuan, lenggang-lenggang bawa vape lah. Bawa vape. Buat muka puyuh tuan-tuan. Ustaz, ada pisau tak nak tolong potong? Minta pisau datang bawa vape. Bawa lah daripada rumah tuan-tuan. Bukannya mahal pisau kan beli hari duk asah balik je. Duk RM20 ada kat TikTok tu, RM15 ada. RM20 ada. Itu pun pergi minta masjid suruh. Malu tuan-tuan. Kan? Datang apa tuan-tuan? Bawa lah apa yang boleh bawa. Kan? Saya kalau dalam ceramah saya memang cakap. Jangan datang lenggangnya, bawa lah pisau. Ini datang masjid. Ustaz, pisau dah. La haula wa la quwata illa. Pisau RM15 je. RM20 untuk lapar, untuk potong daging tu kan. Lapar sikit. Dah selesai. Apa yang susah kan? Kalau dah tumpul, asah. Kan boleh guna sampai bertahun-tahun. Bukannya raya korban tiap bulan. Kalau tiap bulan, mampuslah. Tuan-tuan, orang memang kau nak keluar tiap bulan. Susah habis. Lepas tu sama je ni, muka tak malu datang makan, ambil daging. Astaghfirullah. Datanglah, tak jantan langsung tuan-tuan. Duduk sembang kat rumah saja kan. Lepas tu poyo-poyo tak kat gambar orang kepala lembu. Bajet dia tolonglah tu. Nama yang poyo tuan-tuan. Orang ibadah lah sikit. Kan? Lepas tu keluar. Dan juga kata Nabi SAW, jika dia ingat ketika dalam keadaan miskin, nampak, ia akan menjadi kalian redha dengan kehidupan. Sebab apa? Dia tahu hidup ni sementara. Tak lama pejam celip mungkin besok dia meninggal. Tak lama dah kita ni sekejap je jam celip pergi. Kan dulu 10 tahun tuan-tuan, saya dalam bidang dakwah ni 8 tahun tuan-tuan. Ada jemaah jumpa, ada jemaah tak jumpa. Ada jemaah tak sampai 8 tahun tu ada yang meninggal. Sebab tu kita ni miskin, kalau kita ingat mati tuan-tuan, kita akan bersyukur. Kita akan timbul sifat qanaah. Tapi besok kalau kita ni tuan-tuan, jadi orang yang kaya ingat mati, infakkan wa mimma razaqnahum yunfikun. Jangan kita takut. Harta ni tuan-tuan ingat, kita bukan pemilik tau. Ustaz, ni harta ni bukan. Kita sampai-sampai bila-bila bukan kita pemilik. Kita hanya meminjam. Sebab apa yang kita ada semuanya milik Allah dalamkan kita. Walaupun kita ada kereta Mercedes, kita ada Alfa, kita ada Mercedes, kita ada kereta Lamborghini, bukan kita punya, Allah Ta'ala punya. Allah Ta'ala bagi kita pinjam. Sampai satu saat Allah Ta'ala ambil semula. Adakah kita kena marah bila Allah Ta'ala ambil semula? Tak perlu. Kenapa ya Allah kami tak? Sebab yang milik sebenarnya Allah. Sama agak dengan isteri kita, dengan suami kita. Besok kalau Allah Ta'ala ambil isteri kita, meninggal, kita nak marah? Tak boleh marah. Isteri itu bukan hak milik kekal kita. Yang kepunyaan yang menciptanya adalah Allah Ta'ala. Gitu juga dengan suami. Sebab tu kita dalam hidup ni tak ada bersifat kekal. Semuanya bersifat sementara. Kaya sementara, miskin sementara, sehat sementara, sakit sementara, sehat sementara, semua pakat sementara, tak ada yang kekal. Cuma ada pengikat nikmat. Kata ulama, siapa yang nak ikat nikmat, hendaklah sentiasa bersyukur. Siapa nak nikmat tu kekal kat dia, syukur. Siapa nak nikmat dia ditambah, hendaklah dia syukur. Sebab tu saya kata tanda syukur ibadah korban ni kita buat. Tanda syukur Allah Ta'ala kurniakan kita rumah ni. Contoh rumah, kereta. Allah kurniakan sihat, tanda syukur sembelih seekor atau sembelih masuk satu bahagian dan kongsi rezeki kepada fakir-fakir dan juga sebagai tanda syukur. Pengikat kepada nikmat adalah syukur. Macam mana? Buatlah ibadah korban. Itu penting tuan-tuan. Tak miskin tuan-tuan. Jarang kita tengok orang yang sedekah dia miskin. Jarang. Sebab tu kita nak ajak semua tuan-tuan. Sebab kita ni bukannya tahu bila kita mati. Tapi kalau ada hajat tu nak melaksanakan ibadah korban, segerakan. Jangan nanti-nanti. Sebab mati tu tak pasti. Dan disebutkan juga tuan-tuan daripada sebahagian Atta' al-Khurasani menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah berjalan melintas suatu majlis yang diwarnai dengan gelak tawa yang cukup kuat. Beliau lalu bersabda, siramilah majlis kalian itu dengan perosak kenikmatan. Apakah perosak kenikmatan itu? Tanya mereka, iaitu kematian.
Kematian ni tuan-tuan menjadikan diri kita lebih berjaga-jaga dalam satu perkara. Hatta ke dalam majlis-majlis yang didatangi dengan perkara-perkara maksiat. Tengok anugerah bintang, anugerah tu. Saya tak sebut apa-apa tuan-tuan, saya sebut anugerah lah. Kata tuan, anugerah piala untuk Arsenal. Tak boleh sebut, penyokong Arsenal marah belakang. Sebab tak pernah menang, si nombor 2 je. Tak maaf lah tuan-tuan, saya Chelsea final. Orang Chelsea kan, Chelsea final. Kan? Itu kalah kan. Penyokong MU lagi banyak tau. Saya tak tahu kenapa dia masih sokong lagi. Tahu lah. Nak kata die hard. Die hard tu kalau nombor 6, 7 okey lagi kot. Ini nombor nak relegation boleh kata die hard. Tak tahu kenapa penyokong MU ni kadang-kadang. Sebab tu bila saya jumpa penyokong MU, kadang emosi diorang tak stabil kebelakangan ni. Tak tahu sebab apa lah kan. Mudah-mudahan mereka baik-baik lah tuan-tuan. Kadang jumpa tahun lepas, tahun ni tak jumpa. Macam tak ada penyokong. Dulu kan kalau saya naik motor tuan-tuan kan. Kat traffic light mesti ada orang pakai baju Manchester, Vodafone dulu kan. Vodafone Sharp. Tapi sekarang ni kat atas jalan tak ada. Mana baju tu jual ke apa tuan-tuan? Duk cari kan. Tuan-tuan sebab tu penyokong MU ni kena banyak ingat mati. Sementara semua sifat sementara tuan-tuan. Nak Chelsea kat power, Chelsea power tuan-tuan. Masuk final tuan-tuan. Minggu depan angkat piala, nampak confident tak confident? Kan sekali kalah langsung tak datang meeting. Ustaz tak datang tuan-tuan kan. Kita biasalah, kita pun tengok bola. Memanglah saya pun tengok bola tuan-tuan. Dan tengok bola. Kan kita ada cara trend kita sebagai manusia. Tapi bukan maknanya kita boleh lupa pada kematian. Atau majlis-majlis kan, kita tengok anugerah-anugerah kan. Yang tengok pakaian artis-artis. Masya Allah kan. Tengok siapa tu? Dayan Trisha, Baby Shima. Saya tahu sebab orang bagi tahu, bukan saya tengok kan. Tengok Ukasha Senros kan. Tengok dong pakai kan. Macam-macam lah. Baby Shima kan. Tengok Allah tuan-tuan. Takut kita tuan-tuan. Saya tak tengok betul, wallahi saya tak tengok. Saya orang cerita. Dia kata, saya pun ceritalah juga. Sebab orang cerita. Kata tuan, takut tuan-tuan. Kalau kita ingat mati tuan-tuan, tak pakai macam tu. Kan, aurat terdedah. Kan, dada nampak. Ni tuan-tuan, kita takut. Dah lah duduk neraka tu tuan-tuan, selai rambut saja. Kalau orang ingat mati, tuan-tuan tak pakai lagu tu tuan-tuan. Mesti pakai yang sopan. Tudung yang labuh. Pakainya yang Allah. Kita nak tegur ni kadang-kadang takut. Bila kita tegur nanti dia saman kita. Kita tegur ni tuan-tuan. Bukan kita tegur. Tetapi ia datang daripada firman Allah SWT. Kita sampaikan saja. Nak ikut-ikutlah. Tak ikut-ikut. Tapi takutlah kita. Sebab tu Nabi kata, pemutus perosak pada kenikmatan adalah kematian. Sebab tu kalau ingat mati tuan-tuan, kalau majlis tu tuan-tuan, sekarang budaya kita, orang Melayu kita ni. Kalau kahwin dia, mesti ikut cara orang kafir. Mesti ikut orang ni, mesti Bollywood tekial sana. Kan kita ni ada adat kita orang Melayu. Pakailah tanjak, pakailah keris, pakailah baju. Sekarang ni dah macam trend dah tuan-tuan. Kalau kahwin dia berjoget. Kalau berjoget dia, kahwin. Dulu punya sopan lah orang. Kan tuan? Tak tahu nak taruh mana kita punya tahap pemahaman agama ni tuan-tuan. Sedangkan walimatul urus dan doa ustaz adalah, ya Allah kau kurniakanlah mawaddah warahmah dan sakinah kepada pengantin ini ya Allah, iaitu sekian bin sekian. Tapi habis je doa tu dia lagu. Kuda yang mana macam mana tuan-tuan? Tang mana warahmah sakinah tu tuan-tuan, tak tahu nak jumpa yang belah mana. Ke Syarifah Sakinah tu tak pasti nak tengok macam mana. Yang cerita tu lah. Kan pelik-pelik sekarang tuan-tuan. Tuan-tuan besok lah anak-anak kita nak kahwin, ikutlah syariat. Sebab itulah kata ulama, siapa yang ikut sunnah ni di akhir zaman, di saat orang lain melupakan syariat, maka pahalanya seperti pahala jihad. Nampak? Tuan-tuan, buatlah. Tak apalah orang kata, zaman bila. Kita buat cara kita. Ada doa, buka lagu nasyid sikit.
Kan, buat silat-silat sikit, okey lah tuan-tuan. Ini tidak, panggil geng-geng semua bahu tak ada punya pakaian. Atau bahu letak gitu. Bahu tak ada kan, duk tenggek, tertonggek gitu kan. Duk kiri, duk tangan kanan. Dia ingat bahagia gitu tuan-tuan. Di sisi Allah Ta'ala, Allah saja yang tahulah. Takut. Kenapa kita takut? Kat kubur tu tuan-tuan seorang. Tak ada terkia-kia gitu tuan-tuan. Tak minta mati. Kita sama-sama kan baik Nabi sebut kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam tu ada. Tapi kita ni jenis dah cerdik agama. Jangan buat. Kan kadang-kadang berjoget. Artis kan berjoget. Semua berjoget tuan-tuan. Macam tak rupa ingat mati tuan-tuan. Tu lagi mak pengantin joget. Allah tuan-tuan. Kalau anak okey lagi lah. Selera lah tengok ni tuan-tuan. Ni mak pengantin. Hak jenis pinggang dengan perut bergabung. Tuan-tuan. Duk joget Allah tuan-tuan. Duk bapak pengantin pun sama. Tak padan dengan gaut tuan-tuan. Duk gigi kanan pegang tongkat. Allah. Ubahlah tuan-tuan. Tak apalah biar dalam Facebook kena. Sebab tu kena elak. Wallahu'ala. Dan berkata Sufyan mengisahkan. Sikit lagi tuan-tuan. Seorang tua pernah memberitahu kami. Bahawa Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada seseorang dan berkata, perbanyakkanlah mengingati kematian. Nescaya hal itu akan menghiburmu dari kedukaan selain itu. Kalau kita berada dalam kesedihan, banyakkan ingat mati kan. Kalau kita tak ada duit tuan-tuan, gilah ke kubur kata Imam Ghazali. Kerana mereka-mereka itu di dalam kubur bangkit bukan inginkan duit tetapi ingin beribadah kepada Allah Ta'ala. Duit tu ada. InsyaAllah selagi hidup, selagi tu ada rezeki. Jangan risau. Saya tahu besok baru gaji. Tuan-tuan. Sabarlah sikit. Betul besok gaji kan? Iyalah. 24 betul lah besok gaji kan 24, 25 jatuh hari Sabtu Ahad. Besok-besok lah. Saya tak kerja kerajaan pun saya tahu. Sebab saya pergi ke tempat mana-mana kerajaan muka diorang mungkin macam emosi tak stabil. Ni belum hujung bulan lagi kau rupanya. Tak maknanya besok kalau ada rezeki kan masuk gaji. Kalau sempat masuk korban masuk. Jangan risau. InsyaAllah Allah akan beri kecukupan rezeki kepada kita. Dan Za'ad As-Silmi menceritakan bahawa Nabi SAW jika menenangkan para sahabatnya yang leka dengan suara tinggi, baginda berkata, telah datang kepada kalian kematian sebagai sesuatu yang pasti, sama ada itu merupakan kesesaraan dan bahagia. Ingat tuan-tuan, mati ni dua, nikmat atau azab. Kalau mati dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau mati dapat azab, na'udzubillah. Mudah-mudahan dapat nikmat. Biar penat kat dunia ni tuan-tuan, ikut agama. Jangan besok diketawakan syaitan sebab diseksa di dalam neraka. Tak apa. Kita pakai tudung kan, orang perempuan terpaksa pakai tudung labu. Kadang-kadang pakai baju kena, orang kata tak berapa cantik. Tak apa. Dekat dunia ni tak ada benda yang perlu dikejarkan dengan apa pandangan manusia. Sebab besok ingat, mati tak ada orang teman kita. So amal-amal kita buat, dosa-dosa kita tanggung. Kenapa ikut cakap orang disebabkan perhatian orang sanggup kita buat dosa? Tak usah. Buat biasa-biasa. Kalau Allah kata begini-begini. Kalau dilarang begini-begini. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ikut sebenarnya tuan-tuan. Jadi baik senang. Yang mana larang jangan buat. Kan? Jangan berdua-duaan. Janganlah buat. Besok kahwin, bukan kata dua-duaan nak buat apa buat lah. Tapi jangan berdua-duaan. Tak boleh. Adanya yang ketiga setan. Tapi ada ramai pula orang berdua-duaan. Kadang belum kahwin duduk satu rumah. Ni lagi pelik. Kan? Pergi jalan tengok wayang kan. Tengok Blood Brother. Kan? Sampai berdua tuan-tuan. Saya tak tengok cerita tu. Saya tahu cerita tu je. Tuan-tuan. Duk tengok cerita berdua-dua pegang tangan lagi. Allah. Tuan-tuan. Kalau takut mati tuan-tuan, insya-Allah tak buat benda tu. Banyak larangan. Tapi hari ni tuan-tuan, orang guna agama hanya pada setengah tempat. Nak kahwin, nak mati. Dia guna agama. Hak benda lain tak mau ikut. Pakai tak nak ikut. Cakap tak nak ikut. Bak ibadah lain tak nak ikut. Tapi bak kahwin, bak mati ikut. Kalau tak ikut, tak boleh kahwin. Kalau mati tak ikut, tak boleh tanam. Mesti ikut. Tak? Nak nikah, jumpa tok imam. Nak benda lain, tak ada pun. Besok mati, jumpa orang, tapi mati. Dia pun jumpa tok imam. Dulu jumpa hidup, jumpa mati. 2 kali. Waktu nikah, waktu mati. Hak lain tak mau. Tuan-tuan, benda lain tak mau jumpa imam. Nak mam, tanya sikit bab fiqh, tak nak. Mam, tanya sikit bab Quran, mam, tak nak. Jumpa time nikah. Time nikah, time
mati. Allah, arwah ni lah saya jumpa dulu time nikah. Lah ni, baru jumpa balik time mati. La ilaha illallah. Sedih tuan-tuan. Bila pergi masjid tuan-tuan, time nikah. Lepas tu time mati. Dua tu lah, tak apa. Kalau tak nak, time tu je lah datang. Sampai imam tanya, ni anak siapa? Lah, jiran imam. Lah, kau jiran kau. Tak tahu tak nak datang masjid. Nampak? Wallahu alam. Dekat tu dululah tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada kebaikan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan depan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Pulun apa yang boleh pulun. Kami depan masuk Zulhijjah. Wal fajri wal layalin ashir. Wal syafi'i wal watr. Tentang kelebihan Zulhijjah. Maka pulun apa yang kita boleh pulun. Buat ibadah banyak-banyak. Sebab 10 hari dalam bulan Zulhijjah lebih besar daripada hari-hari di dalam bulan Ramadan. Maka hidupkan. Kalau nak puasa sunat boleh. Tak mampu puasa sunat, sedekah. Zikir kena lebih daripada bulan-bulan yang lain. Di dalam bulan Zulhijjah. Dan jangan lupa, MITI masih buka lagi untuk korban. Ke dah penuh? Dah penuh lah? Dah penuh, maka korban di tempat lain. Kat luar negara ada, kat surau lain ada. Tapi kalau boleh buat. Kalau dalam negara dah tutup, pergi luar negara. Yang penting buat, jangan tinggal. Kalau cukup, mampu, jangan tinggal. InsyaAllah. Wallahu'alam. Dan kita semua dalam kasih sayang Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.